Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Sembang Ilmiah bersama saya, Cikgu Zainal. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan fokuskan kepada talbiyah. Ya. Apa maksud talbiyah? Minta Puan Najah Malkah kita baca apa maksud dia. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacakan sekali Puan Najah maksudnya. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya, itu dia talbiyah. Lagu rasmi umrah yang diguna pakai oleh seluruh umat Islam yang mengerjakan haji dan umrah. Berbentuk universal atau sejagat. Ya. Mari sama-sama kita tengok apa hikmah di sebalik talbiyah itu. Hikmah di sebalik talbiyah. Ya. Allah menyeru dalam surah Ali Imran 97. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji, umrah dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi manusia menyambut. Apa yang disambut oleh manusia, Puan Mazia? Manusia menyambut, hamba datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya. Allah menjeru. Manusia menyambut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Manusia menyambut. Ya. Hamba-Mu datang menyahut seruan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala nikmat, pemerintahan, kepunyaan-Mu tak ada sekutu bagi-Mu. Dan Allah menjawab. Apa jawab oleh Allah? Puan Mazia? Allah menjawab, seruan kamu diterima. Berbahagialah kamu jika niat yang ikhlas dan bekalan yang halal lagi baik. Ya. Bila manusia menyambut, Allah jawab balik. Ya. Allah jawab balik. Seruan-Mu diterima. Jika ibadah yang kamu sembahkan kepadaku itu bersih, Ikhlas. suci dan ikhlas. Dan Allah juga mungkin boleh menyambut macam ni, menjawab macam ni. Seruan kamu tidak diterima. Ya. Tidak ada kebahagiaan buatmu kerana niat kamu tidak ikhlas dan bekalan kamu haram dan keji. Allah mungkin menjawab seruan-Mu tak diterima sebab bekalan kamu haram lagi keji. Dan kamu melakukan umrah ini tidak ikhlas, tidak semata-mata kerana-Ku. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada talbiyah ini, tuan-tuan dan puan, para bakal-bakal tamu Allah, kita kena laksanakan umrah kita itu dengan sepenuh keikhlasan, sepenuh penghayatan, ya, selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh talbiyah itu. Jadi, sepanjang melakukan ibadah umrah itu, sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, kita bertalbiyah. Kalau tidak ada pemimpin yang memimpin talbiyah itu, kita bertalbiyah sendiri. Bertalbiyah sendiri. Sebab bila kita bertalbiyah, segala makhluk yang ada di sekeliling kita itu, batu, batan,
kayu, serangga, apa saja, mereka juga turut bertalbiah bersama kita. Ya. Jadi kita akan berjalan, naik bas, ada yang naik kereta. Jadi masing-masing akan berjalan menuju satu destinasi, iaitu Makkahul Mukarramah, untuk menyempurnakan ibadah umrah mereka itu, yang mereka telah lafazkan dengan niat nawaitul umrah tawaratu billahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kalau ta'ala. Jadi tempat yang kita nak pergi ini sebenarnya tanah suci yang amat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. So tempat tanah suci, ada adab-adab kita masuk ke tanah suci itu. Kita tak boleh sembrono, suka hati, terjah. Jadi panjang untuk dibincangkan. Ada 10 adab masuk Mekah yang mesti difahami oleh setiap jemaah, mesti dilaksanakan, mesti dijaga, mesti disantuni dengan baik, ya, dengan sepenuh penghayatan. InsyaAllah, ya, minggu depan kita akan sambung. InsyaAllah bukan, di sini akan datang. Kita akan sambung, ya, perbincangan kita tentang 10 adab memasuki Mekah ini. Okey? Okey, hingga bertemu, ya, ke lain siri. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekian daripada saya, hingga kita berjumpa dalam siri akan datang. Terimalah salam kasih mesra dari saya dan Haji Ahmad Ziyad untuk semua. Semoga usaha kita yang kecil ini dapat membantu para berjemaah melaksanakan umrah mereka dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.